Halo guys, hari ni Uncle nak share sikit macam mana Toyota Yaris punya itu belakang boot ini cover boleh buka. Sebab kadang-kadang kan korang nak balik kampung, nak isi banyak-banyak benda. So, bila itu seat sudah folding pun ada ini benda sangkut, macam mana kita mau buat? Jom kita tengok. Ini adalah seat Yaris So, you nak buka ini kerusi sebelah sini, you kena tengok sini ada satu switch segitiga punya macam itu. Kita tekan dulu, lepas tu kita boleh tarik tu seat turun ke bawah. Dua-dua side pun boleh turun punya lah. So saya buat satu side saja, yang balance punya you orang buat sendiri. Okay, lepas tu kita nak buka ini cover banyak senang. Tengok ada sebelah sini, kita tangan tolak macam tu, ringan-ringan tak payah kuat. Ringan-ringan, dia tak ada lock ketat punya. Lepas tu sebelah sini pun kita boleh tolak. Okay, so sudah tolak, sini ada satu tali, kita boleh buka macam ni. Dan sebelah sini pun ada satu tali, kita boleh buka macam ni lah. So kita sudah buka, ini plastik, dia boleh keluar. Dia boleh keluar punya. Kita kasih keluarkan ini plastik dan kita taruh bawah di sebelah sini. Macam itu awak boleh dapat ruang yang sangat besar. Sini pun boleh buka. Benda yang sama. Klik tekan di sebelah sini saja. So kita tekan, tengok. Okey, so anda akan dapat satu ruang yang sangat besar untuk isi benda-benda yang panjang-panjang lah. Kalau anda pergi kedai perabot ke, kedai IKEA ke, inilah cara macam mana kita nak buat. Banyak senang kan? Ada follow Uncle Lim? Mesti anda tahu. Saya adalah Uncle Lim daripada Toyota Balakong Selangor yang jual kereta Toyota baru. So kalau anda nak beli kereta Toyota, jangan lupa cari Uncle Lim. Untuk siapa yang belum follow Uncle Lim, kliklah sebelah sini untuk follow Uncle Lim ya.